Okey, ni saya beli satu wiper untuk Myvi. Jom kita buka. Kemek-kemek kotak. Tengok. Ini pun tanggal-tanggal ha. Tak tahulah boleh jadi tak jadi ni. Rasa getah dia ni macam benda tak tahan ni. Apalah, jom kita pasang. Belah ni yang panjang. Cabutkan tu je. Tarik je dalam tu. Dan pasang baru. Ni sama saya kot. Okay. Pasang dia macam mana ni? Sekejap saya cek tu. Sekejap. Okay, pasang macam ni. Buka dia macam ni. Klip dia ni. Buka. Lepas tu masukkan dia punya ni. Tapi saya rasa macam tahulah. Okay, tarik yang tu. Klik balik. Tapi rasanya macam tak tahan ni. Okay, one more. Satu lagi, okay. Belah sana pula. Okay, ni pun sama. Bawa keluar dulu. Bawa macam ni. Ni Myvi standard saya punya ni. Wiper ni. Tarik macam ni je. Tarik keluar. Ayah pula buat belah ni. Okay. Ini klip tu dah ni dah buka lah. Ya. Yang buku kami je Okay, lepas tu keluarkan yang silikon ni. Silikon ni korang kena naikkan dia dulu. Saya tak tahu naik macam ni sebenarnya. Sebab tadi tiba-tiba jadi kan. Sekejap. Ni kena kabut sikit ni sebab saya nak pergi buat puasa kan. Ni macam ni kot. Sekejap saya check. Okay, macam ni. Dia macam ni kan. Korang kopek je sini. Nampak keluarkan. Masukkan macam ni. Masukkan ni. Macam ni. Masuk macam ni dulu. Tu. Okay. Bagus. Alright. Klik balik. Lagi ya. Tu buka dia punya wiper cover. Tapi saya tak tahulah benda ni boleh tahan ke tak boleh tahan lah. Tapi harga murah lah. Nampak? Tu dia. Okay. Nanti saya beritahu okey tak okey lagi pun nak hujan ni. Jadi saya akan beritahu lah. Macam mana okey tak okey buat permulaan ni. So, let's go. Okay, tengok wiper yang saya beli tadi. Dah hujan kat ini, macam cantik lah. Nampak? Okay lah, not bad lah. Harga 10 ke 12 ringgit sepasang. Tapi macam ni okey lah. Okey lah kan, maknanya kalau korang pakai sepasang wiper ni setahun, okey lah, setahun RM12, RM10 macam tu. So itu je lah. Jangan lupa share, like dan subscribe. Kalau korang minat, nanti saya share link dia. Assalamualaikum.